Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bonda. Hari ni Bonda nak pergi Negeri Sembilan. Ada urusan sedikit menghantar anak graduasi untuk tahun 2026. Jom follow Bonda. Okey, Bonda berhenti dulu di R&R untuk menunaikan solat zuhur. Tu tunggu anak Bonda sedang pakai kasut. Tu dia. Lambat betul tunggu dia ni. Dah lah panas ni. Dengan cuaca hari ni panas leting ya. Bonda pucat. Tak pakai bedak, tak pakai apa hari ni. Okey, Bonda pun sampai di Negeri Sembilan. Okey, Bonda check in hotel dulu di Melang Inn Negeri Sembilan. Kita daftar dan ambil kunci. Okey, kunci pun dah dapat. Kita naik lift ke tingkat 3. Okey, masuk-masuk first hotel bilik air. Ni. First masuk, kita jumpa bilik air dulu. Tu pintu masuk dan betul-betul sebelah lift adik. 2 saiz single tempat tidur. Oh, ada view sini dek. Ada beranda. View kedai. Dan kita pergi bilik lagi satu. Dek. Tempat anak. Beg ibu tadi mana? Pun sama untuk 2 katil single. Adik dengan Kak Lia. Ada? Ini view apa ni? Sini view apa? Oh, view sel minyak. Fantasi minyak. Fantasi minyak. Ya. Adik nak apa-apa ambil kat sana Jom kat sana dek. Okey. Kita sewa sebelah-sebelah 318 dengan 308. Sama tingkat cuma lain-lain tempat. Okey? Di sini dengan di situ. Okey, kita rehat dulu. Satu lagi kat sini. View apa ni? Hotel juga. Ya, ada nak apa nak? Okey, penginapan pun dah jumpa. Kita pergi keluar cari makan dulu. Kita dah masuk bilik, dah check in, dah tahu keadaan bilik. Kita keluar cari makan pula. Tadi rushing sahabat daripada Johor ke Negeri Sembilan. Okey, kita pergi Juice Coffee untuk minum-minum. Okey sahabat, kita dah minum-minum. Kita pergi tengok keadaan hari ni punya convocation. Hari ni dah mula tapi anak Bonda esok punya tarikh. Jadinya kita jalan-jalan tengok apa yang ada. Oh ni. Jual-jual bunga di tepi semua ada sahabat So kita tak payah susah-susah cari kat kedai. Okey, tinggal pilih je. Tengok tu. Lambai-lambai. Bunganya lawa-lawa juga. Itulah besok. Kalau sekarang rosak tak ya? Beli. Ini bunga dah. Cantik-cantik bunganya sahabat. Tapi Bonda beli esok saja. Takut tak pandai jaga. So muktamad beli besok saja sahabat Jalan masuk ni dah. Kiri ni. Tunjuk tu pas. Tu, baru 10 bulan je duduk sini. Macam mana ni kita? Apa tulis-tulis apa? Laluan. Okey sahabat, hari ni kita dah sampai di tempat parking KMNS. Kita tengok keadaannya dulu.
Ini untuk yang graduasi hari ni sahabat tu dewan dia pun dah siap. Okey sahabat, bunda nak pergi daftar bergambar untuk esok masa pakai jubah untuk buat kenangan. Ustaz sikit sebab dia tu kena kemah ni merah dia macam. So ke belakang sikit masa. Tiba-tiba bunda nampak bunga ni sangat cantik di dalam KMNS. So bunda dah beli. Apa lagi? Kita esok tak payah pening-pening. Bunda terus letak dekat kedai tu cakap esok nak ambil. Tapi bunda dah bayar cash dah. So senang Alhamdulillah. Okey sahabat, sampai di sini dulu cerita bunda untuk hari ini. Persiapan graduasi anak, mencari bunga dah jumpa dan semoga dipermudahkan segala urusan esok. Amin. Depan hotel ada pasar malam ya sahabat. Tetapi bunda pilih makan di dalam hotel. Nak relax hari ni, santai-santai. Bismillahirrahmanirrahim. Depan tu ada pasar malam Pasar malam. Okey sahabat, sampai di sini dulu cerita bunda untuk hari ini. Bunda nak menjamu selera dulu dan jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Apa banyak? Ayam ni lah kalau dia tak nak. Kalau dia nak makan. Sangat sedap. Tak usah. Betul dia. Manis. Ini jangan. Sikit je. Nanti ada buang apa tak. Walau. Manis. Lagi. Tenaga mah. Adik kalau demam semua benda tak boleh masuk.